Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan direkodkan oleh Imam Bukhari serta Imam Muslim. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Menurut Ibn Battal dalam syarah Sahih Al-Bukhari, maksud keimanan ialah membenarkan di dalam hati akan kesatuan berpuasa serta meyakini ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berpuasa atau berqiyam di malam hari. Manakala pengharapan yakni ihtisab pula bermaksud mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah itu dengan niat yang tulus semata-mata kerananya, bukan kerana adat, bukan kerana manusia. Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi proses penyucian jiwa. Ia mengajar kita tentang keikhlasan, disiplin dan ketaatan. Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi medan pengampunan dan perubahan diri untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.